Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis, 5 hari bulan Jun 2025. Saya berada di KLIA 1 dan ini adalah program persiapan untuk terbang ke Kemboja dalam program korban. Alhamdulillah, kita dah sampai Phnom Penh daripada Kuala Lumpur, dan ini sahabat kita Saudara Syafi'i menunggu di airport apa nama? Phnom Penh, tak ada nama lain lah. Ya. Alhamdulillah, sihat, selamat semua. Semua berjalan baik. InsyaAllah kita akan teruskan program korban kita bersama Yasa Amal. Alhamdulillah, kita telah keluar daripada hotel dan perjalanan ke pusat lebih kurang 2 jam daripada Phnom Penh. Inilah suasana bandar Phnom Penh di pagi Jumaat ni. 3 km Sungai Islam. Alhamdulillah. Jadi dapat makanan halal. Kita lihat. Nampak. Ini masjid kilometer 8 sebelah kanan kita. Ni masjid besar. Ya. Sini lebih kurang dekat 5,000 orang. 5,000 orang. Ya. Maknanya inilah komuniti Islam yang terbesar di Phnom Penh. Jadi kalau tuan-tuan datang ke Phnom Penh, di sini lebih selesa lah pasal keperluan umat Islam. Semua makanan halal, ada masjid. Sebelah kanan kita ni yang ada daging, ikan, semua orang Islam yang berniaga di sini. Ni kawasan pasar burung ikan Muslim. Nampak sebelah kanan, nampak, Masya Allah. Ni belah kiri kita ni. Ini masjid kilometer 9 km. Ini sekolah Saudi. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, saya berada di kampung di Kemboja ni. Di sinilah tempat kita akan melakukan korban sebanyak 4 ekor lembu pada hari raya Adha esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngan Ibrahim bin Mahmud. Ibrahim bin Mahmud ya. Alhamdulillah. Berapa umur? Umur 68 dah. 68. Berapa lama dah jadi hakim di kampung ni? Lần ngạn ni mong thân tual pau sa ngạo masjid ni ya. Jadi hakim masa buat masjid ni 2001. Ni daripada 2001 sekarang 24 tahun lah. Có hầu gương từ ai co sang ngạo chân ổ nên tại sao lại cái hầu gương gạo cái ổ chặt mông co sang ngạo masjid ni mai cứ hầu chặt ca ngạo cái nung cả ngạo chặt ca cái. Masa buat bangunkan masjid ni, semua bila nak buat apa semua syarat kampung. Jadi maknanya semua ahli karya bersatu hati bina masjid dengan dana sama-sama nyumbang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini hari Jumaat mereka tak solat Jumaat. Alasannya kerana mereka berpuasa, jadi dia sembahyang Zuhur saja. Apapun insya-Allah peluang dakwah begitu luar dan mereka menerima kunjungan kita daripada Yasa Amal. Ini antara sebahagian mereka yang baru sudah solat Zuhur tadi di masjid. Nama masjid ni? Roliang. Masjid Roliang. Di Provinsi Pusat. Provinsi Pusat. Penduduk kampung ni seramai 230 orang keluarga. 230 orang keluarga dan jumlah dalam 700 orang penduduk, dan kecil besar hampir 1,000 lah. Hebatnya masjid ini dibina dengan hasil daripada
kutipan dana orang kampung. Dan jangka telah menghabiskan jumlah 100,000 lebih untuk menyiapkan masjid. Pagi ni kita keluar dari check out di hotel. Kami dalam perjalanan daripada pusat hotel ke lokasi sembelihan korban pagi ini bersama saya, Syekh Syami. Ini isteri dia bersama dengan Haji Mozir, saya dan juga Cikgu Norizah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili korban lembu. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Hari ini saya berada di Kampung Cham dalam program korban tahun ini. Alhamdulillah sebanyak 9 ekor lembu telah dikorban, dan di sini kita lihat penduduk sedang membuat kerja-kerja melapah daging bagi tujuan untuk diagih-agihkan kepada penduduk. Di sini ada lebih kurang 3,000 penduduk keluarga, 2,000 ini kaki-kaki dia. Ini ada lagi lembu yang masih belum disembelih. Ini adalah kawasan penyembelihan. Kita lihat mereka santai bakar sebahagian daripada daging yang akan dijadikan jamuan makan tengah hari. Masya Allah, Masya Allah. Inilah keseronokan di program kurban. Ini abang-abang kita sedang menikmati daging bakar fresh. Anak-anak kampung ni sedang bersantai. Bersama saya lah Ustaz Wan Sulaiman. Kita temu ramah beliau. Khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sekarang ni kampung ni apa nama Ustaz? Nama Kampung Trih. Kampung Trih. Ya. 9 ekor ni untuk diagihkan kepada berapa ramai? Dalam 400 dalam 400 keluarga. 400 keluarga. Ya. Tak cukup, tapi itulah kita bagi yang ada lah. InsyaAllah. Kampung ini ada dekat 2,000 keluarga. Ya, tapi ya. Kita lihat depan ni adalah sebahagian daripada cadangan 400 bungkus. Ya. Yang mana setiap bungkus sekurang jadikan 1 kilo lebih. Alhamdulillah. Masya Allah.
Hari ini saya berada di Kampung Trang. Kemudian hari ini kita akan buat gimmick pengedaran sebanyak lebih kurang 20 Al-Quran, yang mana selepas ini kita akan edarkan lagi 200, lebih kurang 200, dan selepas itu kita akan cetak 300 Iqra yang akan kita agihkan kepada masyarakat, terutama kanak-kanak yang memerlukan Iqra. Dan saya harapkan insyaAllah dengan Quran ini akan memanfaatkan umat Islam di Kamboja insyaAllah. Dan kami juga perlu pendidikan buku-buku yang baru cetakkan atau ada sistem yang baru-baru untuk bagi kita. Masya Allah, tengok budak-budak kita belajar tak ada sistem mana, dan insyaAllah saya doakan yani semua akan dapatkan faedah, barakah, selamat insyaAllah. Barakallahu fikum.